Kalau korang datang Penang, sini tempat yang wajib korang kena singgah. Inilah dia, warung kopi 70s. Kedai klasik yang viral and famous kat KL tu dah ada kat Penang. Kat sini memang terkenal dengan makanan breakfast orang lama-lama. Yang power kat sini, roti sarang burung dia. Betul lah orang cakap, memang syahdu. Nak lontong darat pun ada. Korang tengok ni, komplit ya semua kondimen. Lontong biasa pun ada tau. Nasi lemak dia, wife aku cakap sedap. Mi kari udang dia pun power. Mi rebus tulang dia, korang memang kena try. Nak lempeng kelapa, cicah sambal ikan bilis pun ada. Okey, kalau korang nak lauk-lauk klasik makanan tengah hari pun ada kat sini. Yang paling aku suka set kampung dusun ni. Banyak weh lauk-lauk dia. Ada ikan tilapia and ikan kembung dia goreng garing. Makan sekali dengan sambal kicap and telur ikan bilis petai pedas tu memang sedap weh. Yang wife aku makan ayam masak lemak and udang sambal. Memang betul makanan-makanan dia orang kat sini sedap-sedap. Kopi-kopi dia pun power. Korang kena try kopi Vietnam ni dengan kopi butter dia. Memang kau nak minum hari-hari lepas ni. Teh ais leleh dia pun memang buat ailio korang leleh tau. Apa aku boleh cakap? Pada aku, sini pot makanan klasik nombor 1. Memang sedap tau. Aku berani jamin korang puas hati. Lokasi dia, korang nampak tak pintu gerbang Campbell Saint Mall ni? Sederet dengan Bila-Bila Mart dekat Georgetown. Okey, ini alamatnya, korang waste je terus sampai depan kedai. So guys, share video ni kat geng makan korang and follow aku untuk konten-konten padu lagi. Let's go!